sama ada mereka akan memanggil Perdana Menteri atau MITI ataupun Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah, itu terpulang kepada hala tuju siasatan mereka. Sudah tentu mereka tidak berkongsi dengan saya. Adakah ada charge against you? No, itu pun sama. Saya tidak dimaklumkan apa-apa dan selalunya lah pasukan penyiasat yang mengendalikannya itu, dia pun sebenarnya perlu menamatkan dan menyiapkan siasatan mereka. Bila siasatan itu telah selesai, maksudnya semua saksi-saksi telah dipanggil. Jadi saya tak tahu berapa orang lagi saksi tak dipanggil, bagaimana. Sama ada contohnya menteri-menteri lain akan dipanggil sebab siasatan ini bersabit dengan bersama dengan AMN. Ia melibatkan 3 kementerian utama, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kewangan dan juga Kementerian MITI selain daripada Perdana Menteri. Jadi kalau kenyataan telah diambil daripada saya berdasarkan keterangan yang saya telah bagi itu, sama ada mereka akan memanggil Perdana Menteri atau MITI ataupun Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah, itu terpulang kepada hala tuju siasatan mereka. Sudah tentu mereka tidak berkongsi dengan saya lah. Cuma saya mendapat gambaran terutamanya berdasarkan kenyataan Tan Sri Azam Baki sendiri semalam bahawa akan ada lagi saksi-saksi lain yang dipanggil. Jadi berdasarkan itu, saya ingat pegawai-pegawai penyiasat pun mereka pun perlu menunggu arahan selanjutnya dari segi lama mana lagi siasatan sebelum keputusan itu, sebelum kertas siasatan itu dapat diserahkan kepada pihak peguam negara lah. So, ada tak pasukan penyiasat menyuruh Datuk Seri untuk kembali atau today is the last? Setakat today is last day. Memang today, hari ini memang saya telah dimaklumkan ini ialah hari terakhir. Ya. Tapi mungkin Datuk Cik Yunus boleh confirmkan lah, siasatan ini kalau ada keperluan untuk dipanggil balik, mereka panggil balik lah.